Persingan di Johor dan Perak siang tadi. Kejadian turut mengakibatkan 11 yang lain cedera. Di Johor, kemalangan berlaku jam 7.30 pagi di kilometer 13 Jalan Mersing Endau. Keluarga berkenaan yang menaiki 2 buah kenderaan mahu ke Jengka Pahang bagi menghantar anak mereka, Muhammad Hakimi Maidin, belajar di Universiti Teknologi Mara, Jengka. Kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki 5 sekeluarga, dipercayai hilang kawalan dan berpusing sehingga memasuki laluan bertentangan. Sebuah lori tangki membawa muatan minyak kelapa sawit yang datang dari arah pertentangan tidak sempat mengelak lalu merempuh kenderaan MPV tersebut. Sebuah lagi kereta Prodo Myvi yang dinaiki 3 lagi ahli keluarga hanya mengetahui nahas yang berlaku sejam kemudian selepas gagal menghubungi mangsa. Mereka yang maut pasangan suami isteri Abdullah M. Yusof 43 dan isterinya Samsiah Maidin 37, Muhammad Aiman Syakirin Abdullah 8 dan kakak ipar Abdullah Nuraini Maidin 41 tahun. Manakala Maisarah Abdullah 4 tahun meninggal dunia di Hospital Mersing. Seorang lagi anak pasangan itu, Amar Haziq Abdullah 3 tahun yang cedera kini dirawat di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kesemua jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Air Tawar 5, Kota Tinggi malam ini.